Hello semua. Okey, untuk video kali ni Nabil khas untuk budak-budak Form 3 di seluruh Malaysia, terutamanya daripada sekolah SMK Taman Universiti. Okey, Nabil nak ucapkan good luck kat korang, all the best. Pada result ni 19 hari bulan ni kan. So ya, all the best. Harap korang dapat flying colour for korang punya results. Okey, untuk itu Nabil nak buat sesuatu untuk korang. Dalam cawan ni ada beberapa huruf, ada beberapa alfabet. Nabi akan goncang-goncangkan ia supaya huruf dalam cawan ni dia berterabur. Okey. Dan seperti biasa Nabi akan menggunakan penutup mata. Dan seperti biasa juga Nabi akan menutupkan mata Nabi menggunakan penutup mata ini. Okey. Okey, now apa yang Nabi akan buat ialah Nabi akan susun setiap alfabet di dalam buku ini. Nabi akan tampal, okey? Okey, kita mulakan. Nabi ambil satu dan Nabi akan letakkan. Okey, Nabi akan ambil lagi huruf seterusnya dan Nabi akan letakkan. Okey, now dah siap. Sekarang Nabi nak tunjukkan apa yang Nabi buat. Tada! Good luck guys. All the best for korang punya result. Harap ya next year korang be better and better. Korang ya sampai SPM. Dan SPM untuk SPM 2 tahun akan datang, Nabi harap korang buat yang terbaik. Ya, all the best. By the way, thanks for watching.